Dan dasar ini adalah mengalihkan penyalahguna dadah dari hukuman pemenjaraan kepada program rawatan dan pemulihan. Benda yang bagus, benda yang kami dulu pun telah bangkitkan isu ni. The Centre pun telah buat laporan tentang isu ini. Boleh kita letak di show notes link kepada kajian yang telah pun dibuat oleh The Centre sebelum ini. Beberapa tujuan. Yang pertamanya sebab scientifically berkesan, tidak melihat isu penagihan dadah ini dari sudut jenayah tetapi dari sudut pemulihan dari segi kesihatan. Yang kedua, untuk mengurangkan kesesakan di penjara kita, sebab sebahagian besar daripada kes pemenjaraan adalah berkenaan dengan kes dadah. Dan ia tidak membantu dan ia menjadikan penjara kita sesak dan mereka tidak merawat ataupun melihat kepada isu yang sebenar, iaitu rawatan dan pemulihan.